Marsha dengan suami baru pulang dari seberang tambak. Dalam perjalanan, suaminya mendapat berita bekas guru silatnya telah pun meninggal dunia. Berita itu sampai kepada suaminya terdahulu daripada mungkin, katanya di sini, anak-anak murid guru silat suaminya yang lain. Bila suami menerima, kebetulan kami sedang memandu dan kamilah antara yang pertama anak-anak murid arwah si guru suami saya yang sampai di rumahnya. Bila sampai kisi, dalam rumah tu cuma ada isteri kepada guru silat suami saya. Juga ada seorang nenek tua yang ada dalam rumah yang saya tak kenal. Yang lain semua belum datang, belum lagi sampai. Jadi saya dengan suami saya, kata Marsha, beliau dan suaminya yang sampai, yang paling awal terdahulu. Jadi inilah kisah yang ingin diketengahkan bersama Marsha dalam Misteri Jam 12. Katanya di sini bila sampai, saya lihat pintu rumah terbuka luas. Tetapi hairan, selalunya kalau ada orang yang meninggal dunia, pasti ramai yang ke menziarah. Selipar akan berseparan di hadapan rumah. Setibanya depan rumah guru suami saya lihat tidak ada orang pun. Boleh dikatakan saya dengan suamilah antara yang terdahulu sampai. Tukang mandi mayat, tukang urus jenazah pun belum sampai lagi kisi. Bila saya dengan suami naik ke atas, kami disambut oleh isteri saya rasa, kata Marsha, isteri kepada bekas guru silat saya, suami saya. Kami dibawa masuk ke dalam bilik. Bila berada dalam bilik, saya ternampak di atas katil terbaringlah jenazah si arwah yang ditutup dengan kain batik lepas. Jadi sementara suami saya sedang berbual dengan isteri, iaitu isteri kepada guru silat suami saya. Saya menghampiri arwah ataupun jenazah yang sedang terbaring di atas katil untuk melihat wajahnya. Mungkin ini adalah satu adat kisi melihat wajah si matilah yang meninggal dunia, memberi kita satu kesedaran yang kita juga akan mati satu hari nanti. Di atas katil tersebut ada seorang wanita tua yang saya tak tahu siapa. Mungkin nenek, mungkin makcik, saya tak pasti. Jadi setelah saya dengan suami melihat wajahnya, datang seorang lagi maha guru, iaitu guru kepada guru suami saya. Bila dia sampai di dalam, saya dengan suami dengan isteri dah berada di luar, sedang duduk di ruang tamu menantikan ketibaan saudara mara, murid-murid yang lain serta tukang pengurus jenazah, kata Marsha. Bayangkan kisi, bila maha guru ini datang, guru kepada guru suami saya ini datang, dia berkata, jangan benarkan seorang wanita pun masuk dekat dalam bilik ni. Awak faham tak? Isteri dia tanya kenapa? Jangan benarkan seorang wanita masuk dalam bilik ni. Awak faham tak? Suami awak ni ada menyimpan saka dan akan turunkan kepada wanita yang pertama menjejakkan kaki dalam bilik yang disebutkan ini. Bila saya dengar kisi, saya terperanjat. Saya tengok suami pandang ke arah maha guru. Kemudian dia tanya, awak ada masuk bilik tadi Saya anggukkan kepala saya, kata Marsha. Hai, masalah ni, masalah besar ni. Awak ada nampak apa-apa tak? Saya giling kepala, tak ada. Tak nampak apa-apa. Betul, tak nampak apa-apa. Benda-benda yang pelik yang ni ada tak? Tak ada. Okey. Kalau tak nampak apa-apa, bagus. Alhamdulillah. Tak apa. Saya akan beri awak satu air ni. Saya baca. Awak bawa balik air ni. Awak simpan sebelum malam, sebelum tidur. Awak baca surah ayat kursi, kemudian minum air ni, sapu di muka. Faham? Jadi kata Marsha, saya dah tak sedap hati. Suami ambil air tu, kami pulanglah. Kami tidak dapat bersama dengan katanya bersama dengan isteri kepada bekas arwah guru suami saya.
Sepanjang perjalanan, saya diam, suami diam. Ialah tak tentu arah, Casey, kata Marsha. Nak dekat sampai rumah saya, dekat tempat kawasan letak kereta, suami dah naik ni tingkat 1, naik tingkat 2, tingkat 3, sedang cari parking. Suami tanya lagi. Awak tadi ada nampak apa-apa tak yang pelik, yang aneh dalam bilik tu? Awak kalau ada bilang, jangan rahsiakan. Sebab saya tak sedar hatilah, tanya suami kepada saya. Taklah bang, saya tak nampak apa-apa bang. Tapi tadi saya cuma nampak ada makcik tua ni duduk atas katil. Siapa tu bang Awak nampak makcik tua? Dalam rumah tu tak ada lain. Si arwah dengan isterinya je. Abang biar betul bang. Abang tak nampak abang makcik. Awak? Saya tak nampak makcik pun atas katil. Awak tadi nampak makcik Abang, makcik tua duduk atas katil. Astaghfirullahalazim. Tak apa, kita patah balik. Kita jumpa dengan pakcik tadi Bang, saya takut bang. Macam mana bang? Saya takut bang. Jangan takut, awak berserah pada Tuhan. Suami saya memandu Casey. Kami patah balik, jumpa dengan Mahaguru. Mahaguru dipanggil keluar, berbual bila saya kata nampak seorang makcik tua. Awak nampak makcik tua tadi atas katil? Saya rasa awak dah terkena dah. Dipendekkan cerita, kata Marsha. Secara tidak langsung saka itu diturunkan kepada saya, Casey. Sekarang ini, kemana saja saya pergi, saya kadang-kala dapat rasakan ada orang ikut belakang saya. Sebab apa, Casey? Sebab saya belum terima saka tersebut sepenuhnya seadanya. Malam-malam hari saya masih mengamalkan minuman air yang dibaca oleh Mahaguru, sapu di muka dan minum segelas. Dan selain dari itu juga kadang-kala terasa macam ada sesuatu di dalam bilik berdiri di depan pintu, kata Marsha. Saya masih lagi berubat, tapi entahlah Casey kenapa saya dipilih. Mungkin kerana saya yang pertama sampai untuk menziarahi si arwah. Sekarang ini, kata Marsha, hidup saya ketakutan. Malam-malam hari duduk di rumah, saya tak berani keluar dari bilik. Walaupun saya nak ke dapur, saya akan kejutkan suami untuk temankan saya. Sebab kadang-kala saya akan ternampak kelibat wanita tua jalan terbungkuk-bungkuk masuk dapur sebelum saya. Kisah-kisah yang anda dengar